see me rolling, they hating, patrolling and trying to. Abang, saya nak interview abang. Saya nama Madan. Saya di Nepal, so saya buat kerja sini sudah 10 tahun. Saya buat sini kerja handling raw material. Saya kontrol raw material incoming, terima barang, susun barang, bagi barang raw material barang bagi production. Itu Awak single ke awak married? Saya sudah married dah. Tak rindu ke you punya family? Ada rindu, saya ada balik lah. Sini separuh, sini aku tolong hantar, kita separuh lah. Tengoklah, saya tolong family. So saya buat sini kerja. Saya buat kerja pun boleh bagi family sini kerja, boleh bagi duit ke apakah. Oh ini saya biasa kalau ada masuk barang sini, raw material. Saya turun barang, susun barang, itu lah. Oh, okay. So kiranya you guna forklift ni untuk angkat barang, raw material to the kilang lah. Ya. Sini kalau ada masalah, kalau kita boleh settle, kita boleh settle. Kalau tak boleh settle, bagi kita atas lah. Kalau orang sini nak datang, okey lah. Kerja sini okey. Lagi nak cakap apa? Tak nak cakap apa lah.